A jika ianya berubah daripada 1 kepada 2. Siapa nak jawab? Volunteer? Okey, silakan Asfar. Mango akan menjadi semakin kecil. Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Ya, Assalamualaikum Cikgu. Hari ini saya nak bertanyakan beberapa soalan. Okay. Yang pertama, bagaimanakah bahan digital dapat meningkatkan pemahaman murid dalam subjek matematik? Salam. Bagaimana membantu dalam pelajaran matematik adalah nombor 1. Bahan digital ni dapat membantu murid untuk kekal dalam konsepnya dan mengaplikasikan teori-teori di dalam aplikasi. Seperti contoh tadi di dalam kelas, kita menggunakan aplikasi GeoGebra yang mana murid dapat mengalami sendiri pembelajaran secara inquiry penemuan dan dia menjadi satu pembelajaran yang menarik untuk murid. Okey, yang kedua, kelas akan menjadi satu kaedah pembelajaran yang lebih interaktif dengan permainan yang kita boleh gabungkan di dalam sukatan pembelajaran matematik. Soalan seterusnya, bagaimanakah cikgu melihat perkembangan bahan digital dalam sistem pendidikan negara pada zaman sekarang? Soalan kedua ni sangat menarik kerana terdapat pelbagai teknologi yang dapat kita explore di dalam matematik semenjak berlakunya PKP pada ketika berlakunya COVID 2019. Okay, yang kedua, perisian yang mereka boleh gunakan untuk subjek matematik adalah GeoGebra, Desmos dan juga Wolfram Alpha. Kita dapat juga guna Microsoft Notebook sebagai satu aplikasi kerana dia boleh mengira secara automatik. Okey, selainnya penggunaan bahan digital seperti buku teks. Buku teks sekarang bukan sahaja boleh didapati secara fizikal tetapi juga secara digital. Murid boleh sahaja menggunakan kod QR untuk mendapat buku teks digital masing-masing. Yang seterusnya, pembelajaran boleh menggunakan kaedah gamifikasi dan juga secara interaktif. Antara aplikasi gamifikasi adalah Kahoot, Quizizz, Prodigy, Math Game. Cikgu, kerana sudi meluangkan masa untuk wawancara pada hari ini.